kena ajar step by step. Okay, Kak Aida suka cerita kisah. So dari kisah baru kita proceed dengan kita punya terima kasih Anom follow. Anom bekerja ke? Ni kalau dengar nak tengok nama Anom, kita suspend je. Anom bekerja, berjaya. Dah ada simpanan. Okay, Kak Aida akan share. Kak Aida cuba step by step lah. Tapi tak tahulah step by step tu follow the step tak, sebab semua pun penting. Terima kasih Anom. Okay, kita start Kak Aida tak banyak masa pun, ada setengah jam je kat sini. Okay, semalam ini adalah harga emas ikut tahun. Okay, ni tak apa, habis selamatkan nilai duit kita. Okay, so first Kak Aida cerita pasal harga emas dulu. So sambil-sambil tu Kak Aida akan cerita perkongsian kawan kita pagi semalam. Dia datang kat Kak Aida, lepas tu dia pun seronok nak berkongsi. Ramai tau yang seronok nak berkongsi kejayaan mereka. So simple je Kak Aida nak cerita 2019. Okay, Kak Aida nak cerita. Anda akan faham jika anda dengar cerita. Kalau tak dengar cerita tu faham. Hai Cik Little, dah sampai office ke? Gitu. Little Miss H. Okay, Cik Syahril. Kita nama bukan nama sebenar, umur 45 tahun, semalam hadir, semalam datang. Dia datang Kak Aida. Oh, sekarang ni Kak Aida buat Kak Aida jadi dealer emas je, dia kata. Dia tak cakap ke saya nak cerita, minta izin pun. Dia datang je. Kak, hari tu saya pun ada juga simpan emas, dia kata. Pada harga 300 lebih. So between 2023 lah, most probably tahun 2023 dia jual. So dia simpan 6 atau 7 tahun. So dia kata nilai emas di masa tu 4,500. Lepas tu dia simpan ya. Kalau namanya simpanan emas, namanya simpan. Simpan. Selepas ada senam lah, tukar balik 6 tahun. So lah bila cakap Uber ni dalam 6 tahun, masa dia beli tu dia kata 6 tahun. Kalau 6 tahun Kak Aida expect dia beli tu pada tahun, dalam range tahun 2016 pada harga 181 macam tu. So bila dia jual balik tahun 2023 300 lebih. So yang penting mulanya sedikit, pengakhirannya banyak.